kali ke ni? Pertama kali first time. Tak expect pula benda akan angin kuat macam tu. Biasa, hujan biasa je. Habis kereta tak turun sekarang tak? Alah, saya tunggu macam mana insurans ke apa ke, macam mana YB apa akan bagi bantuan ke apa, saya tunggulah. Rumah ke ni? Ya? Rumah kat mana? Tak ada, rumah saya kat sini. Tak kena lah. Kena lah, kereta lah yang masuk. So macam mana? Kita ni tak boleh jalan lah kalau macam ni kan? Betul. Sebab di belakang habis pecah, basah dah semua, sofa semua dalam gerak lah. Masa tu aku memang agak kelakar. Lepas tu abang nampak cacat semua kenderaan semua kena abang nampak? Saya nampak sampai yang orang yang ni pun saya nampak kayu bahan cermin. Then kita bantu pay pantul tu. So tak boleh orang pun. Kalau rumah pun nanti dulu buat pay pantul. Yang pertamanya kita utamakan keselamatan masyarakat lah. Sampai dalam yang tak tahu keadaan macam mana, kita kalau boleh elakkan jalan. Itu utama. Situasi kemas pernah berlaku. Kejadian ni 15 tahun yang lepas. Kenderaan dah sekali. Tapi yang ni lebih teruk daripada lebih yang besar. Sebab laluan angin di sini boleh dikatakan kalau event di luar sini pun, Pancak Khemah tengah ni pun kena berhati-hatikan. Sebab ini memang laluan angin.